Kau dah bayar zakat fitrah belum? Belum. Lupa ni. Tak apa, nanti aku bayar kat masjid. Kau boleh bayar online apa? Ni lagi satu. Alang-alang kau nak bayar zakat fitrah kau tu, kau bayar sekali dengan zakat pendapatan kau. Wah lah. Yang tu aku tak settlekan lagi. Tapi dulu zakat tu boleh bayar online. Buka ni, kau masuk je laman web ni. fpx.zakatselangor.com.my. Sekarang pun kau boleh settle. Nasib baik kau ingatkan. Ingat meh, jangan bayar lambat-lambat. Zakat fitrah ni kita boleh bayar masa bulan Ramadan sampai sebelum raya. Zakat harta pula sebelum kau pejam mata kau tu.